Menerusi perkongsian media hiburan, Hip Glam di laman TikTok rasmi mereka. Sebuah rakaman video ketika pelakon Fatah Amin berada di dalam konsert Jiwa Kacau 2025 difahamkan Fatah Amin telah dilantik menjadi duta bagi produk air minuman mineral semula jadi, Next, yang merupakan penganjur utama konsert tersebut. Dalam pada itu, pelakon Fatah Amin turut mendedahkan bahawa dirinya telah bertunang, membuatkan suasana menjadi tecoh. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Paksakan cinta ini bagi tenang, sanggup untuk kau terima. Aku memang manusia saling berdosa. Ini bukan Chris Batik. Saya mengaku, ini bukan Chris Batik. Ini Chris. Chris apa? Chris Fatah, betul dong. Oh, Amira Osman pun datang juga belah sana. Boleh bangun. Tak tahulah hubungan korang, tapi betul ke korang dah engage? Fatah dah engage. Pengakuan eksklusif. First of all, rakan sekerja. Okey. Jadi dia kena teman rakan sekerja. Wow. Sampai ke konsert teman. Yang kedua. Okey, saya nak bagi tahu semua pengakuan malam ni untuk konsert Jiwa Kacau yang saya sebenarnya memang dah engage. Serius apa? Amir Osman tak ada bagi tahu saya apa-apa tau. Tak, belum habis lagi. Sabar. Saya sebenarnya dah engage dengan NEX.